Sistem parit Lembah Kelang ikut data taburan 40 tahun lalu. Ni di utusan Malaysia. Baru je. Okey, diterbitkan 9 hari bulan Mei ya. Lebih kurang 2 hari lepas. Okey. Majoriti sistem perparitan Lembah Kelang dibina mengikut data taburan hujan 30 hingga 40 tahun lalu. Lantas menjadi antara punca utama kekerapan banjir kilat sejak kebakaran ini. Pakar Perunding Strategik Antarabangsa dan Matlamat Pembangunan Mampan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Ekwan Toriman berkata sistem saliran nama itu dibina berdasarkan kapasiti terdahulu ketika kadar pembangunan bandar dan kepadatan penduduk masih berada pada tahap rendah. Sebenarnya kalau tanya saya, tak perlulah pakar-pakar ni terangkan yang sistem perparitan kita dah lama. Dah banyak kali dah pihak, sebenarnya pelbagai pihak dah suarakan bantahan terutamanya kepada pembangunan baru. Isu ni bukan isu lama. Kalau anda buat carian di Google, ada beberapa tahun lepas ada lagi satu artikel macam ni juga yang berkata sistem perparitan kita memang terlalu lama, dah kuno. Sekarang ni tindakan pun walaupun buat bersuara, tindakan tidak banyak yang diambil. Pemaju masih bina lagi. Masih dapat permit untuk bina. Bina pula bina kondo yang bukan beberapa ratus unit, beribu, 1,000 unit, 2,000 unit. Mana mungkin sistem perparitan lama kita boleh tahan? Jadi saya sebenarnya sekarang kan bila nampak hujan je saya dah bimbang. Saya tak nak masuk bandar KL, bandar Kuala Lumpur kalau hujan. Saya takut banjir. Saya nampak tiba-tiba yang tempat yang kita tak tahu, bukan tak tahu, kita dah lama dah selesa. Tiba-tiba banjir kilat. Tiba-tiba banjir kilat. Sini tak pernah ada banjir kilat, tiba-tiba ada banjir kilat. Dan tiba-tiba pula nampak kereta tenggelam air banjir. Jadi terus terangnya saya pun sendiri tidak tahu apa yang kita boleh buat lagi selain terus menyuarakan bantahan kita. Kalau saudara-saudari yang tengah tonton video ni boleh beri cadangan, mungkin kita boleh sama-sama ambil tindakan dan suarakan bantahan kita terhadap pembangunan yang pesat dan tanpa perancangan yang teliti. Okey? Kalau tanpa perancangan teliti, memang benda ni takkan selesai lah. Masalah ni takkan selesai. Tambah lagi iklim cuaca, iklim dunia makin lama makin berubah, makin lama makin panas. Hutan makin lama makin tak ada. Jadi makin lama makin panas, hujan pun lebih kerap dan memang banjir pun lebih kerap kerana sistem perparitan kita memang perlukan satu naik taraf lah. Jadi sekali lagi kepada siapa di luar sana yang ada cadangan nak buat apa, boleh kongsi di bawah. Saya alu-alukan guna platform ni, kongsi di bawah dan harap-haraplah sampai ke pihak yang berkenaan dan kita boleh perbaiki, selesaikan masalah ini atau kurangkan beban kepada kami semualah. Okey?